Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklan Hakimi bin Muzaffar. Saya daripada kelas BNK1. Jadi hari ini saya akan memberi tunjuk ajar mengenai amali bacaan khusus riwayat Hafs an Asim. Jadi ayuh kita belajar sama-sama amali, 6 amali. Okey. Yang pertama sekali kita ada amali yang pertama iaitu amali Sa'tah. Yang kedua kita ada amali untuk ismam. Yang ketiga amali imalah. Yang keempat amali rom. Yang kelima amali tasdid. Dan yang keenam amali nakhal. Jadi seterusnya yang pertama kita pergi kepada amali Sa'tah. Jadi Sa'tah ni apa maksudnya adalah kita diam sebentar. Ini kita tidak bersuara. Istilah tajwidnya adalah kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian diteruskan bacaan dengan nafas yang sama, iaitu selang waktu kira-kira 2 harakat atau 1 alif tanpa menarik nafas baru. Okey, jadi cara bacaannya adalah pada lafaz tanah Sa'tah kita perlu berhenti sejenak, iaitu sekitar 2 harakat tanpa menarik nafas baru. Okey, selepas berhenti sejenak, teruskan bacaan segera dengan nafas yang sama dan niatkan bahawa bacaan akan disambung, bukan wakaf secara penuh. Okey, contoh ayat Al-Quran yang dinyatakan, iaitu yang pertama, iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan ila akhir ayat. Jadi kita nampak terdapat huruf Sa'tah ataupun tanda Sa'tah pada huruf alif, iaitu Iwaja Qayyima. Yang keduanya adalah pada surah Yasin, iaitu pada ayat 52. Mim marfadina haza ma wa'adar rahman. Subhanallahazim. Jadi Sa'tahnya adalah pada marfadina, ada tanda sin di atas, dan haza. Yang terakhir sekali adalah pada surah Al-Qiyamah, iaitu pada ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi dia tanda yang bob yang kita boleh tengok dalam Sa'tah adalah ada huruf sin kecil di atas lafaz yang terlibat. Terusnya yang kedua iaitu amali untuk ismam. Jadi apa maksud ismam ni? Adalah definisi adalah bahasa, iaitu memuncungkan bibir. Dari segi istilah iaitu gerakan memuncungkan kedua-dua bibir selepas huruf sukun supaya menunjukkan bahawa huruf sebelumnya asalnya mempunyai dhammah iaitu u, tetapi ditulis dengan sukun. Jadi bibir akan memuncung seperti hendak berdhammah, namun suara sangat samar-samar atau hampir tiada. Okey. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim ni, dalam Quran dia ada satu je, iaitu bacaan ismam, iaitu la ta'manna. Okey. Jadi saya akan ajarkan cara-cara untuk membaca melalui kaedah ismam. Okey. Ismam ni kita boleh kenal dia ada satu je dalam Quran, dalam surah Yusuf ayat 11. Jadi step yang pertama adalah kita kena renyah ataupun kita senyum. La ta'man man. Step yang kedua adalah kita kena muncung. Man. Step yang ketiga adalah manna. Okey. Seakan-akan dia akan bunyi la ta'manuna. Tapi sebenarnya la ta'manna, tapi kita kaedah bibir, memuncungkan bibir. Jadi cara bacanya la ta'manna. Okey. Itu adalah untuk bacaan ismam. Baik, kita pergi kepada amali yang ketiga, iaitu imalah. Jadi amali yang ketiga ni definisinya daripada sudut bahasa, iaitu daripada perkataan mal ataupun jamil, iaitu mencondong, memiring. Jadi istilah tajwidnya adalah pelafazan huruf atau harakat yang asalnya fathah atau alif yang agak tegak condong ke kasrah, atau ya ataupun bunyi atau i. Jadi dia di pertengahan. Dengan kata lain, huruf ra atau alif dibaca sedikit miring ke huruf i bunyinya. Dalam riwayat Hafs berlaku hanya pada satu lafaz wajib,
iaitu pada dalam surah Hud, iaitu majreha. Majreha, dia ada tanda diamond dekat bawah. Jadi cara bacaannya, dia punya pembacaan adalah di pertengahan daripada. Jadi kita boleh tengok pada surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jadi kita tak baca majraha, kita baca majreha. Kita tak baca majriha, kita baca majreha. Hurufnya adalah huruf pertengahan. Ada tanda diamond. Okey. Baik, kita pergi kepada amali yang keempat, iaitu amali rom. Jadi apa maksud rom ni adalah definisi bermaksud melemahkan bunyi huruf atau sebahagian dari huruf tersebut sehingga hanya didengari oleh orang yang sangat dekat. Dalam konteks bacaan gharib, bila dua nun atau dua huruf tertemu dan dibaca dengan keadaan sangat lembut, suaranya akan hampir hilang. Jadi sebagai alternatif kepada ismam. Jadi dia ada satu je dalam Al-Quran, dia boleh baca dia boleh dibaca dengan dua cara, iaitu dengan cara ismam ataupun baca rom. Jadi contoh lafaz teks ayat dalam surah Yusuf ayat yang 11, iaitu la ta'manna. Dia akan ada huruf nun kecil, huruf nun yang dibaca dengan satu harakat. Tapi kalau ni saya tunjuk cara slow-mo. La ta'manuna. Kalau cara yang laju, la ta'manuna. Okey, faham tak? Dia akan ada tanda diamond juga. Dia boleh baca dengan cara ismam ataupun baca rom. Kita pergi kepada amali yang kelima, iaitu tashil. Apa maksud tashil ni adalah daripada sudut bahasa bermaksud memudahkan. Untuk istilah tajwid, bacaan yang memudahkan ketika terdapat dua huruf hamzah berturutan dalam satu lafaz. Huruf hamzah kedua dibaca secara ringan ataupun sama-sama seakan antara hamzah dan alif, sehingga lafaz tersebut lebih mudah dilafazkan. Jadi cara bacaannya ataupun cara kita nak mengenalinya, dia akan ada satu je dalam Quran, tashil, iaitu pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Okey. Jadi dia ada hamzah dan dia ada alif wasal. So yang pertama, hamzah yang pertama kita bacanya secara jelas, dan yang untuk hamzah yang kedua kita bacanya dengan sama-sama, itu secara ringan. Jadi cara bacanya saya tunjuk, iaitu a'jamiyu. A'jamiyu. Hamzah yang kedua kita baca secara sama-sama. Sekali lagi, a'jamiyu. A'jamiyu. Okay, itu dalam untuk bacaan tashil. Baik, amali yang keenam, iaitu amali yang terakhir sekali, iaitu naqad. Jadi apa maksud naqad ni adalah daripada sudut bahasa, iaitu memindahkan. Pada istilah tajwid, iaitu memindahkan harakat iaitu vokal huruf hidup pada huruf yang mati sebelumnya, dan kemudian huruf yang mati tadi dibuang atau menjadi sukun sebagai cara perlafazan yang jarang digunakan. Jadi bacaan naqal ni dia ada satu je dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang 11. Jadi kita boleh kita boleh kenal ataupun kita boleh tahu bacaan naqal ni ada satu je dalam Quran, iaitu kita bacanya dengan hamzah wasal itu kita padam. So dia akan jadi bi salismu. Dia tak akan baca bi salismu. Hamzah alif wasal tu kita padam. So kita sambungkan jadi bi salismu. Bi salismu. Hamzah wasal kita padam, jadi kita sambung bi salismu. Itu adalah contoh bacaan untuk naqal.